Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini hari kita panen sawit kawasan berbukit. Kita tengok tekan susun pelupahnya. Yang mantap. Pokoknya rapat kalau tebing ni. Mantap buahnya. Digoleknya. Lanjut panen sawit dulu pokok ni. Buahnya mantap ni kawasan ni. Waduh, jatuh dah pemanennya buahnya. Boleh tahan buahnya. Waduh, kawasan sini semak sikit ni. Udah tertinggal ya. Bergelimpangan buahnya. Baris bawah pula. Pemanennya diimport. Ini kalau mau bikin janda-janda yang teringin sama ini Arya, bolehlah bikin WA sama pakcik. Janda pirang ke apa? Rambut dia pun pirang. Kanan. Jangan kiri. Pokoknya gelap. Mantap. Ha, itu masak. Tuh. Belah kanan. Kanan. Itulah kanan belah kamu. Duduk di sini. Ah, itulah kanan. Itu kiri. Belum. Kalau yang belah sana masak. Udah diparasnya. Ini pokok dapur ni. Pemanennya lari kemana dah? Belum. Baris 2 pokok lagi tuh. Itu sebelah sana, sebelah motor. Ini panenlah sawit kawasan Mazahar ni. Kasar-kasar tu buahnya. Orang sini pun dekat 1 tan dah. Itu ada sikit lagi tu. Lebih kurang dalam 10 pokok tu.
Ini belah sana tu. Tak masak itu buah tu. Jangan hempas depan. Tu paya tu sana tu sikit. Ada 10 pokok tu. Mantap buahnya. Disusun kasih rapi. Dekat 1 tan ini buah ni. Panen sawit siap susun buah. Kalau kawasan berbukit ini macam panennya. Tengok sepadan tu. Banyak tak ambil bulan lepas. Biru orang punya. Mantap penyusunnya. Ini tukang susunnya mantap. Pekerjanya slim. Pinggangnya. Okey, kita sampai di sini dululah. Panen sawitnya. Kita jumpa lain waktu. Bye bye. Assalamualaikum.